Lantaklah orang nak cakap apa. Yang penting dapat. Bukan satu, dua. Kita dapat beli ni dua. So hari ni kita nak buat unboxing iris yang kita orang dapat dari TGV. Sunglassesnya, dan ini dia punya gadget. Tak yang kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hati guys. Yang must have adalah Agent Ali, tapi rugi kalau korang tak ambil Agent Alicia sekali. Jadi alang-alang boleh dapat dua. Kenapa beli satu kan? Okay, jom kita try function dia dulu. Tengok macam mana. Kita decide try yang Alicia lah. Tak nak keluar lah. Bateri lah. Tak ada bateri, kena letak bateri dulu. Okay, one more time. Okay, ready Yang seterusnya adalah ni, dia punya glasses. Bolehlah pakai untuk pergi jogging nanti. Sekarang kena cabut tepi ni dulu. Okay. Dua belah. Alright, orang kata kena pakai. Ni sebelah kiri ni ada 3 button. Okey, so button pertama. Button kedua ada sound. Button ketiga ada lagu. Tak tahu lah korang boleh dengar ke tak. Sekejap Okey. So, matikan dia. Okay, jumpa dah cara nak tutup dia. Kalau nak tutup lampu, just tekan dua-dua belah. Tadi boleh. Kena tekan few time until lampu dia tertutup. Okay, boleh lah. Exercise nanti kita pakai dia. Sekarang kita nak try Agent Ali pula. Tapi kali ni tutup lampu bagi gelap. Pertama, cabut je tepi ni. And then, get ready. Bertukar! Bertukar! Aku menang kali ni.